Assalamualaikum dan selamat petang untuk tamu kita hari ini. Bersama saya adalah Cik Rina yang merupakan seorang pengidap skizofrenia. Hai Cik Rina, terima kasih sebab sudi datang dan meluangkan masa untuk berkongsi cerita bersama saya pada hari ini. Saya terus kepada topik perbincangan kita. Boleh Cik Rina ceritakan bila sejarah bermulanya yang Cik Rina sedar tanda-tanda mengalami skizofrenia? First time saya rasa tanda-tanda skizofrenia, masa tu saya masih lagi belajar di UIA. Masa tu saya ambil kursus psikologi juga. Tapi masa tu saya tak tahu itu skizofrenia, tapi saya tahu, saya perasan ada perubahan dalam diri saya. Lagi-lagi dalam segi fizikal, mental dan mental lah especially. Dia masa tu saya ingat saya ada depressed, tapi saya tahu macam saya depressed je lah. Saya tak tahu nampak tanda-tanda tu kan, sebab saya belajar psikologi. Cumanya bila saya pada masa tu saya tak tahulah apa penyakit saya. Lepas tu bila saya beranikan diri berjumpa dengan general doktor lah kat UIA tu, dan dia kata kalau apa-apa boleh jumpa dia lah untuk apa. Jadi saya kata boleh tak saya dapatkan hospital ke apa. Lepas tu dia refer saya ke hospital HKL lah, ke situ. Dan pada situ baru saya tahu masa saya jumpa general doktor tu, dia just bagi tahu gitu sajalah. Tapi dia sebenarnya di HKL baru saya tahu yang saya ada skizofrenia. Saya masa tu saya tak tahu itu skizofrenia. Saya just tahu saya rasa depressed kot sebab nampak tanda-tanda dia. Masa first tanda ialah saya banyak withdraw from the sekeliling sosial, daripada kawan-kawan, daripada cikgu, even dari parents juga saya larikan diri. So saya memerap dalam bilik tu lah seorang-seorang sampai bulan, sangat banyak lama. So saya tak pergi kelas juga, memang relax. Lepas tu baru family saya jumpa saya lah. Okey, kita ke soalan seterusnya. Apa yang menyebabkan rasa trigger skizofrenia ni terhadap diri Cik Rina, yang membuat Cik Rina rasa macam okey, saya sedang mengalami skizofrenia saya? Benda yang selalu trigger salah satunya ialah stres lah. Stres paling apa-apa lah, tak kisah stres pasal kerja ke, kalau fikir pasal finance ke. Tapi stres tu macam kita dari diri sendiri lah. Saya selalu pendam diri sendiri stres tu. Jadi bila tak keluar tu, so saya stres seorang lah. Dia sebab tak luah kan. Dia tak luah tu, dia macam simpan. Dia terlalu simpan tu, nanti dia pecah. One day dia pecah tu, dia lagi teruk lah. Dia jadi relax. Sebab satu. Yang keduanya probably anxiety lah. Saya banyak anxious, even tempat kerja. Yelah, anxious walaupun kerja tu sebenarnya okey je. Cumanya saya macam terlalu nampak tak okey ni, tak betul ni, buat betul-betul. Padahal batas supervisor kata okey je, buat macam biasa. Tapi macam no, kena buat betul-betul lah. So that's one anxious tu membuatkan jadi lagi stres. Saya stres sendiri. So saya stres sendiri lah. And the third ialah salah satunya yang paling tertarik lah, makan ubat lah. Kalau tak makan ubat tu lagi teruk. Dia pada asalnya kalau tak makan ubat memang lagi teruk lah. Dia akan relax, dia akan lagi teruk. Tapi perasaan dia sebenarnya kalau tak makan ubat bagi saya, at first rasa best tau. Kita rasa free, kita rasa functional banyak, kita sangat berfungsi, kita boleh buat macam-macam, boleh buat, kita buat secara perfect. But in the long term, makin lama tu kita jadi gila. Dia gila bukan gila, dia macam lagi teruk. Dia macam my mind is very padat, sangat bising. Telinga saya pun rasa macam boleh dengar macam-macam, menyebabkan ni lah macam banyak anxious difference. So itulah yang paling sebenarnya paling trigger ialah salah satu ialah tak makan ubat. Tu sebab itulah kalau saya konsisten makan ubat, okey, tak jadi apa-apa lah, tak relax ke apa. Dia stres tu ada. Tapi bila menjadikan teruk, bila saya tak makan ubat sebenarnya, walaupun satu hari, walaupun curi-curi satu hari. Sebenarnya even satu hari tu pun makin dia effect to the long term sebenarnya. Maknanya ubat sangat membantu Cik Rina lah dalam menangani seharian kehidupan, betul? Okay, kita ke soalan seterusnya.
sepanjang rawatan skizofrenia Cik Rina sendiri, siapa yang paling banyak membantu Cik Rina dalam menjalani rawatan ni? Terutamanya sekali lah family saya lah, iaitu lebih-lebih ibu bapa saya. Mereka sangat-sangat bersabar, sangat-sangat tak banyak, saya boleh katakan tak banyak cakap juga lah pasal kenapa kau, contohlah kalau orang cakap kenapa kau duduk diam, kenapa duduk apa, contoh kenapa terperak dengan bilik je kan, diorang tak cakap contoh, diorang bagi saya ruang untuk ni, diorang tahu sebab diorang tahu macam saya sakit. Tapi walaupun bagi saya diorang ni macam generasi yang lama, diorang lihat benda tu macam gangguan mistik. Tapi at the same time diorang macam, walaupun diorang tak tahu sangat macam in term of the psychology macam zaman sekarang, tapi bagi saya diorang tetap memberi saya ruang dan sokongan lah, dan tidak perlu bahagia. Paling-paling ibu saya lah, dia sanggup bersara awal sebab saya. Sebab masa tu saya baru tahu dia bersara awal sebab saya. Sebab dalam tahun lepas saya baru tahu. Dan dia kata dia sepanjang saya sakit tu, walaupun saya tak banyak cakap, tapi dia boleh nampak raut muka saya tu sedang sakit. Walaupun saya banyak diam, walaupun saya tak banyak cakap, tapi dia boleh nampak. Jadi bila saya dengar tu macam ibu saya banyak melihat, banyak berkorban lah. Banyak lebih baik pada ibu saya lah. Dan walaupun family saya lah, family terdekat saya lah, sibling saya ni diorang tidak tahu, bukan tidak tahu, diorang ni even diorang tidak banyak murid, tidak condemn apa lah, diorang tahu tapi diorang buat macam biasa lah, layan saya macam biasa, tak ada judgement, buat macam biasa lah. Awak sakit tak, diorang tak cakap pun awak sakit ke tak, dia layan macam biasa lah. So macam saya sangat selesa dengan mereka macam tu. Itu family lah. Kalau cousin-cousin tu saya tak rasa tak. Family macam betul family saya lah sebenarnya. Terima kasih Cik Rina, banyak perkongsian Cik Rina pada hari ini dengan kami semua. Boleh kita lanjutkan ke soalan seterusnya? Boleh Cik Rina kongsikan dengan kami bagaimana Cik Rina menjalani kehidupan seharian Cik Rina sebagai pengidap skizofrenia? Bagaimana saya menjalankan kehidupan harian saya sebagai seorang pekerja. Bangun pagi lah, awal pagi. Tapi bangun pagi pun macam ngantuk tak sebab dia efek pada ubat sebenarnya. So macam ambil masa untuk bangun pagi dan bersiap lah macam biasa. Pergi kerja macam biasa. Dan saya buat kerja pun sebagai biasa. Kerja yang biasa lah, normal. Orang kata normal. Dan sepanjang-panjang tu bila balik. Lepas tu balik malam makan ubat. Tapi bagi saya menjadi pekerja yang normal, menjadi orang yang normal tu maybe senang kalau saya tidak menceritakan apa yang saya rasa ataupun didiagnose. Sebab saya rasa kalau saya menceritakan apa yang saya rasa yang sebenarnya, apa yang saya lalui, apa yang saya from my simptom-simptom, saya rasa orang lebih lagi judge. Jadi bila orang tidak tahu, jadi saya rasa kehidupan berjalan seperti biasa. So saya tidak perlu memikirkan orang-orang fikir pada saya, pasal saya sebab kekurangan saya. Jadi it's better to that way daripada orang tahu sebenarnya. Tapi reality ni sangat sakit jugalah kalau saya nak kena menjadi orang yang normal kan. Jadi kalau menjadi orang yang normal, kita tidak boleh menjadi yang menunjuk ke benda-benda yang tidak normal, betul tak? So itulah realiti lah, sangat sakit. Tapi apa-apa pun kena berjalan juga kan. Ada pendapat Cik Rina, mengapa masyarakat penting untuk memahami tentang skizofrenia? Bagi pendapat lah, ini pendapat saya. Mengapa masyarakat perlu tahu skizofrenia? Walaupun secara statistiknya skizofrenia ni ialah 1% daripada penduduk dunia. Tapi perlu tahu sebab dia ialah penyakit yang bagi saya kurang pendedahan berbanding depression, anxiety, ADHD, autism. Orang tahu, orang boleh faham, orang boleh cakna. Tapi bila mencakap skizofrenia, orang akan automatik pada orang gila. Dan saya pernah bertanya pasal doktor-doktor juga, kenapa penyakit skizofrenia tak dicakna secara luas? Dia kata kebanyakannya boleh nampak di hospital bahagia, tak banyak di luar.
kalau ada di luar pun mereka hanya menyorok saja. Itu salah satulah. Tapi realitinya agak pahit juga. Dan kalau contohlah siapa-siapa tak kisahlah. Bagi saya skizofrenia dalam segi pekerjaan. Kalau kita cakap kita ni sakit skizo, orang tak nak terima pekerjaan kita. Diorang takkan bagi, diorang takut. Kecuali yang mereka yang betul-betul yang percayakan skill mereka yang boleh mereka, yang skill mereka, skill supervisor yang boleh handle isu itu. Macam manager saya yang dulu, saya be honest pada dia yang saya sakit dan dia terima. Dan Alhamdulillah dia boleh, saya tak pernah ada masalah dengan dia, dengan orang yang lain. Tapi bila untuk orang yang tidak tahu ni, ia agak menakutkan kalau orang yang tidak tahu, dia relatif untuk yang orang yang sakit ni dalam sektor pekerjaan ni, dia tak semua benda yang dia boleh buat. Dia paling penting ialah kesedaran secara menyeluruh lah. Sebenarnya benda ni boleh bagi saya, untuk bagi pesakit skizofrenia yang lain, orang yang lain, saya harap mereka jumpa orang yang mereka memahami, yang boleh menjaga mereka lah, walaupun sesatuan mereka lah. Saya harap kesedaran ni meluas lagi. Bukan sekadar tahu orang gila tu ialah skizofrenia. Tetapi mereka tahu skizofrenia is more than that. Bukan sekadar kalau stigma-stigma yang buruk lah. Tapi saya harap ia lebih positif. Terima kasih Cik Rina untuk perkongsian Cik Rina pada hari ini bersama kami. Saya doakan semoga Cik Rina dipermudahkan urusan dalam menjalani rawatan dan boleh sihat semula seperti sedia kala.